Ini Suhakam perlu ambil maklum. Kenapa rakyat Malaysia sekarang ini sudah tidak tahan lagi? Kenapa rakyat Malaysia sekarang ini telah meluat dengan pelarian-pelarian yang berada dalam negara kita? Suhakam perlu tahu kerana rakyat Malaysia telah sabar, terlampau sabar tuan-tuan. Cuba bayangkan mereka berada dalam negara kita ini hasil daripada menceroboh sempadan. Mereka berada dalam negara kita ini secara haram, masuk dalam negara kita, ceroboh sempadan, tinggal secara haram, duduk dalam penempatan-penempatan rakyat Malaysia, melakukan pekerjaan, buka perniagaan, duduk ikut suka, tak mahu terima budaya masyarakat Malaysia. Mereka membawa budaya-budaya daripada negara mereka yang langsung tidak sesuai untuk diamal dan dipraktikkan dalam negara kita. Dan kita sebagai rakyat Malaysia, kita pula terpaksa menerima budaya-budaya Rohingya ini dalam negara kita. Sebab itu Suhakam perlu tahu, inilah menyebabkan rakyat Malaysia sudah tidak boleh terima lagi kebanjiran lambakan etnik-etnik pelarian dalam negara kita. Rakyat Malaysia ada hak dia. Kita ada hak untuk bertanya kepada kerajaan. Kita ada hak untuk bertanya sekarang ini kepada Suhakam sendiri. Berapa lama mereka ini nak dibiarkan untuk terus berada dalam negara kita? Bukan 10 tahun tuan-tuan, bukan 20 tahun, bukan 30 tahun. Mereka berada dalam negara kita ini hampir 50 tahun tuan-tuan. Sejak ujung tahun 70-an tuan-tuan. Sehingga sekarang ini 50 tahun mereka terus berada dalam negara kita. Bagaimana mereka ini boleh ada dalam negara kita begitu lama? Takkanlah Suhakam tidak tengok atas dasar kemanusiaan. Mereka sepatutnya perlu dihantar ke negara ketiga, bukan untuk terus kekal dalam negara kita. Kalau mereka ini kekal dalam negara kita, mereka tidak boleh mendapat hak sebagai manusia yang merdeka dalam negara kita. Sebab negara kita tidak ada sebarang perjanjian dengan PBB. Negara kita tidak boleh tawarkan kepada mereka tempat tinggal yang selesa. Negara kita tidak boleh tawarkan kepada mereka peluang-peluang pekerjaan. Negara kita tidak boleh tawarkan kepada mereka pendidikan yang sempurna. Sebab negara kita adalah negara yang tidak menerima pelarian. Sepatutnya di Malaysia ini tidak ada istilah pelarian. Di Malaysia ini hanya ada istilah pendatang asing tanpa izin. Pendatang haram tuan-tuan. Tidak ada istilah pelarian. Kerana atas dasar budi bicara kerajaan, kita panggil dia orang ini sebagai pelarian.